Liver kita tahu, liver adalah satu-satunya organ yang boleh regenerate balik new cell. Sebab tu you boleh ada liver transplant, potong sikit, hantar ke orang tu boleh tumbuh. Liver kita punya penyandang potong tu pun boleh tumbuh yang baru. So liver dia sangat bagus. Allah ciptakan liver, dia boleh tumbuh baru. Tu bezanya liver dengan kidney. Liver boleh regenerate new cell, tumbuh new cell baru. Tapi sebab liver kan ada more than 500 metabolisme yang liver kena buat. Kebanyakan liver punya penat is actually dia overwork, bukannya macam something rosakkan dia ke. Dia kerja terlampau banyak, terlampau penat nak menapis semua toksin lah basically. So kurangkanlah beban liver tu, supportlah liver tu. Tu kita ambil suplemen tu. Satu lagi tadi dengar, bila kita dah sihat-sihat makan suplemen ni kan, suplemen pula functional food ni kan, kita dah sihat pakai Alora, kita dah sihat pakai functional food. Lepas tu dia boleh tanya berapa lama nak makan kan. As long as you want to sihat lah, as long as you want to live lah. So kalau katalah you pakai sihat, you tak pakai tadi tak sihat kan. Lepas tu you dah repair, lepas tu you dah sihat, lepas tu you rasa you layak untuk stop, then you balik asal. Start all over again.